Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 8 akan membentangkan tajuk iaitu ekuiti dalam pendidikan. Kami terdiri daripada 5 orang iaitu saya sendiri Nur Farhana binti Muhammad Ghani, kedua iaitu Fatin Ayuni, ketiga iaitu Nik Nur Fatin, keempat iaitu Aina Aisyah binti Zainal dan kelima iaitu Nur Najwa Farhana. Okey, pengenalan. Ekuiti dalam pendidikan menekankan keadilan dalam penyampaian pendidikan berasaskan keperluan individu, bukan sekadar memberi sama rata kepada semua. Ia mengambil kira faktor sosioekonomi, jantina, etnik dan lokasi pelajar agar setiap pelajar mendapat peluang pembelajaran yang adil dan saksama. Okey, di Malaysia, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2023-2025 telah meletakkan ekuiti sebagai teras utama dalam usaha memastikan akses pendidikan berkualiti untuk semua tanpa mengira latar belakang. Okay, next. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, terima kasih Cikgu Farhana. Okey, saya Aina Aisyah binti Zainal akan meneruskan pembentangan ini. Okey, apa itu pendidikan? Okey, pendidikan adalah proses membentuk manusia secara menyeluruh dan seimbang. Pendidikan juga adalah proses penyampaian ilmu dan kemahiran yang diturunkan daripada satu generasi ke generasi yang lain, di mana ianya melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran secara dua hala antara guru dan murid. Okey, menurut FPK, pendidikan adalah proses paling utama dalam usaha pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu. Secara tidak langsung ianya telah menjadikan satu saluran utama dan penting untuk menjayakan hasrat dan cita-cita negara. Pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu, tetapi ini adalah untuk setiap lapisan hubungan individu tersebut, bermula dari keluarga dan seterusnya kepada masyarakat dan kemudiannya terus kepada negara. Okey, apa itu ekuiti? Okey, kata mudah untuk ekuiti adalah adil dan saksama. Okey, dan ia memastikan setiap pelajar mempunyai akses kepada sumber dan sokongan yang mereka perlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. Ia juga memberi keadilan atau hak sama rata, tidak kira dari segi sosioekonomi, kedudukan geografi dan jantina. Okey, merujuk 5 bidang utama keberhasilan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Ekuiti adalah sistem pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender, latar belakang sosioekonomi, bangsa, etnik, budaya dan amalan gaya hidup. Okey, seterusnya adalah penyataan masalah. Okey, pertama adalah pelajar yang berbeza menyukakan guru untuk mengajar. Di mana kemelut pendidikan di negara ini bukan sahaja berkisarkan isu silibus subjek aras tinggi yang membebankan, tetapi juga sistem kelas pelajar yang dilihat tidak tersusun mengikut tahap kepandaian. Sebagai contoh yang pernah disuarakan oleh seorang Cikgu Muhammad Fadli Saleh, beliau telah menyuarakan pendapatnya mengenai sistem pengasingan kelas patut dikembalikan semula, dan bagi pendapat beliau, pengasingan mengikut aras kepandaian murid mempunyai kerasionalitas sendiri meskipun akan mendatangkan kritikan daripada pelbagai pihak. Dan ini kerana bagi pelajar yang bijak akan jadi kurang berminat jika guru hanya fokus kepada murid yang berada di aras rendah. Selain itu juga boleh menjadi sebaliknya, di mana guru hanya memberi fokus terhadap pelajar yang bijak sahaja. Di sini jelas bahawa guru lebih memilih untuk melakukan pengasingan semula pelajar disebabkan oleh tahap penguasaan pelajar yang berbeza dan untuk memudahkan sesi pembelajaran di setiap kelas. Yang kedua adalah pemansuhan dasar pengasingan kelas menjadi perbahasan antara ramai pihak. Sistem pengasingan dan pengkelasan pelajar mengikut tahap penguasaan dan kecemerlangan akademik dengan mengasingkan pelajar yang mempunyai tahap penguasaan akademik yang sama dan ditempatkan dalam kelas yang sama. Tidak dapat dinafikan lagi secara realitinya sistem pengasingan kelas ini dapat membantu guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan cekap berdasarkan kemampuan pelajar dalam sesebuah kelas. Okay, setiap pihak mempunyai pandangan dan pendapat yang tersendiri mengenai sistem pengasingan kelas ini, dan secara umumnya ia merujuk kepada sistem pengasingan dan perkelasan pelajar mengikut tahap penguasaan dan kecemerlangan akademik dengan mengasingkan pelajar yang mempunyai tahap penguasaan akademik yang sama dan ditempatkan dalam kelas yang sama.
Dan yang ketiga adalah kepadatan murid mengganggu sistem percampuran kelas. Kepadatan murid dalam sesebuah kelas memberi kesan negatif terhadap keberkesanan pengajaran. Kajian oleh Samsudin 2022. Dan guru menghadapi kesukaran dalam menyampaikan ilmu dengan jelas apabila jumlah murid terlalu ramai. Masalah kepadatan pelajar ni perlu diselesaikan dengan segera dan secara menyeluruh. Dan isu ini bukanlah perkara baru. Malah sudah berkali-kali guru menyuarakan kebimbangan terhadap masalah tersebut. Rata-rata guru mengaitkan beban kerja mereka dengan masalah berdepan dengan pelajar terlalu ramai dan dalam sesebuah kelas. Okey, seterusnya adalah cadangan penyelesaian. Okey, yang pertama adalah memberi perhatian kepada murid secara menyeluruh. Kajian yang dibuat oleh Rahman dan Aziz 2019 mengesyorkan agar jawatan pembantu guru diwujudkan bagi membantu guru dalam menguruskan kelas dan memberi perhatian lebih kepada pelajar yang memerlukan bantuan akademik. Okey, tugasan untuk pembantu guru ini ialah untuk membantu guru ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dijalankan. Dan secara khususnya, pembantu guru ini dapat membantu guru menangani masalah murid dalam kelas dari segi memberi perhatian kepada murid yang mempunyai kecerdasan yang tinggi atau kecerdasan yang rendah bergantung kepada situasi dalam kelas itu tersebut. Dan dalam hal ini juga, murid dapat menumpukan sepenuh perhatian dan guru menerima impak yang positif dengan wujudnya jawatan pembantu guru yang dapat meringankan beban tugas guru ketika mengajar. Dan yang kedua ialah berikan ruang kepada guru untuk menentukan cara pengagihan murid di sekolah. Guru haruslah diberi ruang dan peluang untuk menentukan cara pengagihan murid di sekolah selagi tidak menyentuh peluang yang sama rata kepada keperluan murid dalam pendidikan. Okey, guru ni merupakan insan yang lebih mengenali dan senang kata guru yang ini adalah insan yang lebih rapat dengan murid dari segi akademik, sasiah, kebolehan mereka dan sebagainya lah. Okey, dan pengagihan kuasa mendidik harus diberikan kepada guru dan sekolah dalam mencorak budaya pembelajaran yang sihat dan persekitaran yang kondusif. Selain itu juga, pentadbir dan guru harus diberikan peluang untuk membentuk polisi mereka dalam melahirkan modal insan yang seimbang dan harmonis. Okey, sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okey, seterusnya saya akan membentang bagi mini kajian 3.1 objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti jurang akses dan pencapaian pendidikan, di mana mengukur perbezaan dalam akses kepada pendidikan berkualiti dan pencapaian akademik antara kumpulan pelajar yang berbeza seperti pelajar bandar dan luar bandar ataupun pelajar dari latar belakang sosioekonomi yang berbeza. Yang kedua adalah menilai keberkesanan dasar dan program pendidikan, di mana menganalisis sejauh mana dasar dan program sedia ada berjaya untuk mengurangkan ketidaksamaan dalam pendidikan dan memastikan semua pelajar berhak untuk mendapat peluang yang sama untuk berjaya. Yang ketiga adalah mengenal pasti faktor yang mempengaruhi ekuiti pendidikan, di mana melirik faktor-faktor seperti status sosioekonomi, etnik dan lokasi geografi yang boleh mempengaruhi akses dan pencapaian pendidikan pelajar. Cabaran utama dalam mencapai ekuiti pendidikan di Malaysia ada dua. Yang pertama adalah jurang pendidikan berdasarkan status sosioekonomi bagi golongan berpendapatan rendah yang sering menghadapi halangan dalam mendapatkan pendidikan berkualiti. Yang kedua adalah perbezaan peluang antara bandar dan luar bandar, infrastruktur, kemudahan dan tenaga pengajar tidak seimbang di kawasan luar bandar berbanding di bandar. Cabaran utama dalam mencapai ekuiti pendidikan di Malaysia ada dua. Yang pertama adalah jurang pendidikan. Okey, bagi isu yang pertama adalah latar belakang sosioekonomi. Pendapatan ibu bapa, di mana keluarga yang berpendapatan rendah, ibu bapa mungkin tak berpeluang untuk memberikan sokongan akademik dan tahap pendidikan mereka rendah dan terikat dengan beban kerja yang tinggi. Yang kedua, golongan ini juga kebiasaannya kurang dalam memberikan galakan di rumah terhadap anak mereka. Faktor ini boleh melemahkan motivasi mereka untuk belajar. Yang ketiga, sebahagian daripada mereka juga tidak mempunyai kemahiran atau pengetahuan yang cukup untuk membantu anak mereka dalam kerja sekolah, sekaligus menyebabkan anak-anak tercicir atau kurang motivasi untuk belajar. Okey, isu yang kedua adalah jurang sekolah di dalam bandar dan juga di luar bandar. Ketidaksamaan fasiliti dan infrastruktur. Sekolah bandar lazimnya dilengkapi dengan kemudahan yang lebih baik seperti bangunan makmal, bilik komputer serta akses internet yang lebih stabil. Sebaliknya, sekolah di luar bandar di mana mereka lagi masih kekurangan kemudahan asas termasuk bilik darjah yang selesa, kemudahan teknologi yang mencukupi menyebabkan
pembelajaran murid ini terganggu dan proses pembelajaran menjadi tidak selari dengan rakan sebaya yang belajar di sekolah di bandar. Isu yang terakhir adalah kualiti pengajaran dan sumber manusia, di mana guru yang berpengalaman dan berkemahiran tinggi cenderung untuk memilih mengajar di sekolah bandar di mana kemudahan infrastruktur yang lebih baik di sana. Manakala guru di sekolah luar bandar pula menggunakan kaedah pengajaran secara konvensional iaitu tradisional, ia salah satu cabaran besar terhadap guru di luar bandar untuk mengintegrasikan pembelajaran secara digital di dalam bilik darjah. Isu yang terakhir adalah kualiti pengajaran dan sumber. Di kaedah kajian, menggunakan kaedah kajian kuantitatif, kaedah ini melibatkan perkumpulan dan analisis data numerik untuk mengenal pasti corak dan hubungan antara pemulih ubah. Soal sidik digunakan untuk mengumpul data daripada responden. Di kaedah kajian, menggunakan kaedah kajian kuantitatif, kaedah ini melibatkan perkumpulan dan analisis data numerik untuk mengenal pasti corak dan hubungan antara pemulih ubah. Soal sidik digunakan untuk mengumpul data daripada responden. Okey, seterusnya adalah soalan kajian. Terdapat 40 soalan yang merangkumi beberapa bahagian, antaranya bahagian A, latar belakang responden, bahagian B, persepsi terhadap ekuiti dalam pendidikan, bahagian C, analisis item dalam menilai tahap pencapaian ekuiti dalam kalangan murid dari aspek sosioekonomi, dan akhir sekali bahagian D, cadangan dan langkah untuk mencapai ekuiti dalam pendidikan. Manakala latar belakang responden, jumlah responden adalah 50 orang, terdiri daripada golongan yang berusia 20 tahun dan ke atas dan mempunyai pelbagai latar belakang pekerjaan. Majoriti daripada mereka mempunyai anak yang bersekolah kebangsaan dan berada di kawasan bandar. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Najwa atas pembentangan yang sangat menarik. Kini, saya ingin melanjutkan pembentangan kita dengan bahagian A iaitu Analisis Deskriptif Demografi Responden. Item yang pertama ialah jantina. Bilangan responden yang terlibat di dalam kajian ini ialah seramai 50 orang yang terdiri daripada 34 orang lelaki dan 16 orang perempuan. Bilangan responden yang paling tinggi ialah 44% yang dikategorikan di dalam 31 sehingga 40 tahun. 100% responden terdiri daripada warga negara Malaysia sendiri. Item yang keempat ialah pekerjaan. Responden sektor swasta mendominasikan dengan 38% dan peratusan yang paling rendah adalah 4% iaitu responden yang tidak bekerja. Item yang kelima ialah status diri. Status perkahwinan 48 orang yang mendominasikan 96% manakala status ayah tunggal dan ibu tunggal yang merangkumi 4% sahaja. Item yang keenam ialah status anak persekolahan. Pendidikan anak yang paling tinggi iaitu 70% anak-anak yang bersekolah di sekolah kebangsaan dan hanya 2% sahaja anak-anak yang bersekolah di sekolah jenis kebangsaan. Item yang ketujuh ialah lokasi anak sekolah. Kebanyakan anak-anak bersekolah di kawasan bandar yang mendominasikan 70% sementara 30% lagi berada di luar bandar. Manakala item yang ke-8 iaitu yang terakhir ialah pendapatan. Pendapatan isi rumah majoriti individu berada dalam 36% dalam kategori RM2,500 hingga RM3,500. Hanya 4% sahaja yang berpendapatan melebihi RM5,000. Mari kita teruskan kepada bahagian B iaitu persepsi terhadap ekuiti dalam pendidikan. Item yang pertama menunjukkan sebanyak 78% responden tidak bersetuju bahawa semua pelajar mempunyai akses yang sama kepada pendidikan berkualiti. Hanya 4% sahaja yang bersikap netral. Manakala item yang kedua, majoriti responden 62% bersetuju bahawa faktor kewangan memberi kesan terhadap ekuiti dalam pendidikan manakala 20% sahaja yang tidak bersetuju. Hal ini menunjukkan bahawa kewangan memberi impak yang sangat besar di dalam ekuiti pendidikan.
Diikuti pula kepada item yang ketiga iaitu sejauh manakah lokasi sekolah mempengaruhi ekuiti dalam pendidikan. Sebilangan besar responden 80% bersetuju bahawa lokasi sekolah mempengaruhi ekuiti dalam pendidikan, sementara hanya 6% sahaja yang tidak bersetuju. Item yang keempat iaitu sejauh manakah jantina mempengaruhi ekuiti dalam pendidikan. Sebahagian besar responden iaitu sebanyak 66% tidak bersetuju bahawa jantina mempengaruhi ekuiti dalam pendidikan, manakala hanya 2% sahaja responden yang tidak bersetuju, menjadikannya peratusan yang terendah dalam soalan ini. Item yang kelima menunjukkan 76% responden tidak bersetuju bahawa status etnik memberi kesan terhadap ekuiti dalam pendidikan. Hal ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan kita semakin inklusif dan tidak terlalu dipengaruhi oleh latar belakang etnik. Manakala item yang keenam, kajian mendapati bahawa 86% responden bersetuju akses kepada teknologi memainkan peranan dalam mempengaruhi ekuiti dalam pendidikan. Item yang ketujuh ialah menunjukkan majoriti responden bersetuju bahawa pelajar dalam golongan berpendapatan rendah menghadapi lebih banyak halangan dalam mendapatkan pendidikan berkualiti. Dengan 88%, hal ini menunjukkan bahawa kesedaran yang tinggi terhadap cabaran yang dihadapi oleh pelajar dari kumpulan ini. Manakala item yang nombor 8, sebanyak 88% responden bersetuju dan 10% sahaja sangat bersetuju. Majoriti mengiktirafkan peranan bantuan kewangan sebagai alat utama mengurangkan ketidaksamaan. Item yang ke-9 menunjukkan bahawa 88 responden bersetuju dan diikuti kepada 10% responden yang sangat tidak bersetuju. Hal ini menunjukkan bahawa teknologi digital dianggap sangat kritikal untuk memastikan akses pendidikan berkualiti. Item yang terakhir, sebanyak 88% responden bersetuju bahawa sekolah di sekolah berpendapatan rendah menghadapi kekurangan kemudahan berbanding sekolah di kawasan yang maju. Ini menggambarkan ketidaksamaan kemudahan di antara sesebuah kawasan. Saya Nik Fatimah Muhammad. Saya akan membentangkan dapatan kajian bahagian C, analisis item dalam menilai tahap capaian ekuiti dalam kalangan murid daripada aspek sosioekonomi. Okey, berdasarkan analisis kajian, soalan pertama, sosioekonomi mempengaruhi tahap pelibatan pelajar dalam kegiatan kurikulum di sekolah. 80% menunjukkan bahawa penyertaan mempengaruhi sektor sosioekonomi mereka dalam aktiviti kurikulum. Okey, batuan kajian dalam mengenalkan beban kewangan, 80% menunjukkan secara amnya membantu mengenalkan beban kewangan. Okey, manakala soalan ketiga, aktiviti yang memerlukan yuran tambahan memberi kesan terhadap ibu bapa. Ya, jawatan 90% kesan yuran aktiviti mempengaruhi penyertaan pelajar tersebut. Okey. Soalan seterusnya, sebagai ibu bapa, adakah anda setuju bahawa memberi sokongan kepada setiap pembinaan jika oleh pihak sekolah baik kata akademik? Jawapan ya, 84% menunjukkan majoriti ibu bapa memberikan sokongan kepada program pelajaran di sekolah menunjukkan kepentingan akademik dalam pendidikan anak-anak mereka. Seterusnya, peluang pembangunan kemahiran bukan akademik. 82% setuju. Yang signifikan menunjukkan ibu bapa menganggap program bukan akademik juga penting dalam seperti sukan, seni dan kemahiran sosial. Dan soalan seterusnya, akses kepada pendidikan. 86% menunjukkan perbezaan antara pendidikan di kawasan bandar dan luar bandar. Okey. Ini membimbangkan mengenai kemudahan atau kualiti pendidikan. Okey, seterusnya kemudahan sekolah. 86% merasakan kemudahan mencukupi dan sebagian menganggap keperluan perlu menambah baik pulihkan. Manakala soalan seterusnya, kerajaan telah menyediakan sokongan yang mencukupi guru dalam memastikan kualiti pengajaran di sekolah anda dalam keadaan yang terbaik. 74% tidak setuju. Okey, manakala kemudahan infrastruktur sekolah mencukupi, 82% ibu bapa merasa kemudahan sekolah mencukupi untuk memenuhi keperluan pendidikan. Manakala selebihnya
Saya tak setuju. Okey. Menurut Salat Akhir, pendidikan bandar dan luar bandar memberikan peluang yang sama. 80% bersetuju bahawa pendidikan di bandar dan luar bandar menawarkan peluang yang seimbang. Bahagian D, cadangan dan langkah mencapai ikuti dalam pendidikan. Okey, dapatan dalam bahagian D. Kemudahan, saya akan cakap secara ringkas dalam analisis ini. Kemudahan pelajaran, 88% bersetuju bahawa peningkatan kemudahan pelajar membantu menguatkan jurang pendidikan. Seterusnya, kurikulum yang inklusif, 72% bersetuju dalam kalangan responden bahawa kurikulum yang lebih inklusif membantu semua pelajar termasuklah daripada latar kebelakang yang kurang masih baik. Okey, seterusnya program sokongan akademik. Okey, 70% responden bersetuju bahawa kurikulum yang lebih inklusif dan memberikan peluang sama rata terhadap pelajar. Okey, akses kemudahan pelajaran yang berkualiti. 86% bersetuju bahawa peningkatan akses kemudahan pelajaran yang lebih kualiti membaiki dalam ikuti dalam pendidikan. Okey, seterusnya kesan penggunaan teknologi dalam pendidikan. 79% responden bersetuju bahawa penggunaan teknologi seperti pelajaran dan alat digital meningkatkan pemahaman pelajar. Okey, seterusnya keperluan penyusunan kurikulum mengikut keperluan pelajar. 73% responden menyatakan bahawa kurikulum perlu lebih fleksibel keluar pelajar dengan gaya pembelajaran yang berbeza. Okey, seterusnya peluang pendidikan dalam komuniti kurang bernasib baik. Okey, sebanyak 80% responden bersetuju bahawa program khas perlu diwujudkan untuk memberikan peluang kepada pendidikan lebih baik kepada pelajar dari pendapatan yang rendah. Okey, kebebasan latihan guru, 67% responden menyatakan bahawa latihan guru berkala untuk guru bagi meningkatkan kualiti pelajaran dan fahaman pelajar. Seterusnya, kepesanan pendidikan secara berasaskan projek. 76% responden bersetuju bahawa pendekatan berasaskan projek membantu pelajar memahami konsep lebih mendalam. Peranan ibu bapa dalam menyokong pendidikan anak-anak. Okey, 83% responden bersetuju mengakui bahawa sokongan ibu bapa serta pemantauan kerja, sekolah dan motivasi memberi kesan positif kepada akademik anak mereka. Kepentingan kurikulum dalam pembangunan pelajar. 78% responden bersetuju bahawa aktiviti kurikulum seperti sukan dan kelab akademik meningkatkan kemahiran serta disiplin pelajar. Seterusnya, cabaran dalam pendidikan yang perlu ditangani. 60% responden menyatakan bahawa ketidakseimbangan dalam sumber pendidikan bandar dan luar bandar adalah cabaran utama yang perlu diatasi. Terima kasih. Okey, pandangan pada tajuk dalam kajian ikuti pendidikan di Malaysia. Ikuti pendidikan di Malaysia bermaksud memberi keperluan bukan memberi yang sama rata. Kajian menunjukkan kefahaman konsep ini masih rendah dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Walaupun ia penting untuk memastikan setiap pelajar mencapai pelajaran yang sama rata tanpa mengira latar belakang. Okey, berdasarkan kajian yang dijalankan, terdapat isu-isu utama dalam ikuti pendidikan. Dalam kajian kesedaran ikuti, kefahaman konsep ikuti dan keselamatan. Faktor kedua, faktor sosioekonomi. Okey, beban keuangan terutama kepada keluarga yang kurang mampu. Okey, infrastruktur pendidikan, jurang kemudahan pendidikan bandar dan luar bandar. Kualiti pengajaran, kekurangan guru berkualiti di luar bandar. Seterusnya, ikuti pendidikan merupakan elemen kritikal dalam memastikan setiap pelajar mendapat peluang pelajaran sama rata tanpa terhalang oleh faktor ekonomi, geografi, latar belakang sosial. Isu ini saling berkaitan dan antara memerlukan pendekatan holistik perlu diselesaikan. Okey, cabaran utama dalam ikuti pendidikan di Malaysia. Yang pertama, jurang bandar dan luar bandar, ketidaksamaan kemudahan asas prasarana sekolah. Luar bandar masih kekurangan seperti makmal komputer saiz, bilik komputer, pustakaan dan akses internet yang mencukupi. Yang kedua,
Sosioekonomi, kos pendidikan yang tinggi memberi tekanan kepada golongan B40, termasuk pembelian buku, pakaian sekolah dan yuran kurikulum. Okey, seterusnya akses. Pelajar daripada golongan pendapatan rendah di luar bandar ataupun di bandar mana kekurangan akses kepada peranti elektronik dan sambungan internet menyebabkan mereka ketinggalan dalam pelajaran digital. Sebenarnya kekurangan guru berkualiti di kawasan luar bandar. Guru pengalaman lebih cenderung mengajar di kawasan bandar kerana faktor kemudahan dan peluang kerja yang lebih baik. Manakala di pedalaman masih lagi kekurangan guru pakar di berbagai bidang. Okey, implikasi kajian ikuti pendidikan. Yang pertama, dasar pendidikan. Merangka dasar yang lebih inklusif dengan memperuntukkan bajet itu pun kepada kawasan luar bandar. Seterusnya masyarakat menyokong usaha kerajaan melalui program tanggungjawab sosial. Okey, manakala kepada institusi pendidikan menyediakan kemudahan pelajaran yang lebih baik di semua sekolah. Okey, kepada guru, latihan berkala dalam pedagogik inklusif dan penggunaan teknologi. Okey, kepada pelajar sokongan tambahan untuk pelajar daripada keluarga kurang mampu. Ikuti pendidikan bukan sekadar retorik tetapi perlu diterima dalam tindakan konkret oleh semua pihak kepentingan hanya bagi memastikan setiap individu mendapat peluang pendidikan sama rata untuk membentuk kita sebagai masyarakat yang progresif dan berdaya saing. Okey, terima kasih. Itu saja dalam bahagian pembentangan bahagian saya. Cadangan penambahbaikan ikuti dalam pendidikan Malaysia. Okey, yang pertama, bantuan keuangan bersasar mengeluarkan skim bantuan keuangan seperti beasiswa, pinjaman pendidikan mikro dan derma beasiswa kepada pelajar daripada golongan B40. Seterusnya, akses digital inklusif, penyediaan peranti dalam akses di internet kepada pelajar yang kurang berkemampuan untuk memastikan pelajaran digital. Latihan profesional guru, melatih warga pendidik dengan pedagogik inklusif dan literasi teknologi serta menawarkan interaksi kepada yang mengajar di luar kawasan bandar ataupun kawasan pedalaman. Seterusnya, reformasi kurikulum. Kurikulum abad ke-21 yang kurang berorientasikan peperiksaan dan lebih fokus kepada pembangunan gambaran holistik. Seterusnya adalah perbincangan. Okey, berdasarkan kajian menunjukkan bahawa jurang ekonomi merupakan halangan utama dalam mendapatkan pendidikan berkualiti dalam kalangan pelajar berpendidikan rendah, khususnya golongan B40. Okey, kenyataan bahawa golongan B40 sukar memperoleh pendidikan berkualiti akibat daripada bantuan yang tidak menyeluruh menurut Alex 2014 menggambarkan bahawa masalah ketidakseimbangan dalam pelaksanaan bantuan. Namun begitu, usaha kerajaan untuk melaksanakan bancian sekolah seperti yang dinyatakan oleh Amelia 2023 dilihat sebagai satu inisiatif positif ke arah memperbaiki situasi ini. Okey, kedua iaitu peranan guru. Okey, kajian ini mendapati bahawa guru berprofesional dan peka terhadap latar belakang pelajar berupaya mewujudkan suasana pembelajaran yang inklusif. Namun, kekurangan latihan, beban tugas dan ketidakupayaan mengadaptasi teknologi pembelajaran menjadikan cabaran utama. Okey, kajian Hizam 2021 membuktikan bahawa kompetensi digital guru memberi impak yang besar terhadap keberkesanan pengajaran. Maka latihan berterusan dalam pedagogi dan teknologi perlu ditingkatkan. Okey, yang ketiga iaitu lokasi sekolah. Okey, pelajar di kawasan luar bandar berdepan kekurangan infrastruktur, kekurangan guru dan akses internet yang terhad. Okey, laporan PPPM 2023 turut mengesahkan bahawa jurang pencapaian antara sekolah, bandar dan luar bandar masih wujud. Menurut teori ekologi Bro-Fair-Brenner, persekitaran fizikal dan sosial memberi pengaruh besar terhadap perkembangan kanak-kanak. Maka, penyediaan kemudahan asas, teknologi dan persekitaran pembelajaran yang lengkap
di kawasan luar bandar adalah kritikal bagi memastikan kesamarataan pendidikan. Okey, kesimpulannya, kajian ini mengenal pasti faktor utama yang mempengaruhi ekuiti pendidikan, termasuklah jurang sosioekonomi, lokasi geografi, akses teknologi dan status etnik. Pelajar dari keluarga berpendapatan rendah menghadapi kesukaran memperolehi pendidikan berkualiti, terutama dalam kemudahan asas dan sokongan pembelajaran. Okey, perbezaan kemudahan antara sekolah luar bandar dan bandar menjejaskan pencapaian murid. Walau bagaimanapun, wujud dasar dan program kerajaan pelaksanaannya perlu dipertingkatkan supaya lebih tepat dan berkesan. Kajian ini mencandarkan penambahan pembantu guru, latihan pedagogi inklusif dan autonomi sekolah dalam pengurusan murid bagi memastikan sistem pendidikan lebih adil dan menyeluruh. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.